Okay. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Apa khabar hari ni? Sihat ke? Sihat. Balik keluar. Alhamdulillah. Sebelum tu, cikgu nak ambil gambar dulu untuk tanda kehadiran, boleh? Boleh. Okay, sekejap. Kenapa background saya macam tu, cikgu? Sekejap, cikgu ambil sekali lagi. Ni macam tak okey lah. Cik. Dah. Okay, boleh kita mula pelajaran kita hari ni? Boleh. Kamu tahu tak kita nak belajar apa hari ini? Tak tahu, Cikgu. Okey. Ada suara. Cakap tak tahu. Okey, sebelum tu tadi cikgu ada bagi kamu link untuk Google Classroom kan? Ada. Kamu semua boleh akses Google Classroom tu? Oh. Dah masuk, cikgu. Kelas ni macam ni kan? Dia keluar. Okay, lepas tu hari ni kita akan belajar tentang pengenalan peribahasa. Jadi semua aktiviti slide kita akan semua dalam ni lah. Boleh tengok kah masing-masing? Boleh. Boleh. Okay, nanti kamu tekan dan buka lah slide pembelajaran ni. Yang ni ke, Cikgu? Alamak, mana ni? Yang ni ke? Ya betul. Okay, dah ready? Dah bersedia? Cikgu nak mula ni. Boleh. Okey, topik kita pada hari ini ialah tentang pengenalan peribahasa. Kamu tahu tak apa itu peribahasa? Kurang tahu, Cikgu. Tapi saya pernah dengar, tapi tak tahu sangat. Saya pernah dengar peribahasa tapi saya kurang tahu. Boleh Cikgu jelaskan tak? Okey, boleh. Inilah tujuan kita, pengajaran kita hari ini. Kita belajar apa itu peribahasa. Okey. Okey, boleh nampak apa yang cikgu share ni? Nampak? Boleh. Okey. Ni dia adalah maksud peribahasa. Maksud peribahasa ni ada banyak lah. Yang pertama, dia adalah salah satu kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan mengandungi makna tersirat. Lepas tu, masyarakat Melayu juga sering menggunakan peribahasa sebagai alat untuk menyampaikan nasihat, prinsip hidup dan aturan perilaku secara halus. Penggunaan kiasan dalam peribahasa juga membantu mesej disampaikan tanpa menyinggung perasaan orang lain dan mencerminkan ketinggian akal budi dan kesantunan bangsa. Boleh faham tak apa yang cikgu sampaikan ni? Boleh. Setakat ni saya faham. Okey. Faham, cikgu. Okey, seterusnya masih juga kita tentang maksud peribahasa ni. Peribahasa juga selalunya dan sering dicipta melalui perhatian yang mendalam terhadap alam sekeliling dan juga tingkah laku manusia. Sebabnya, kenapa dia dikatakan macam tu? Sebab masyarakat dulu merhatikan sifat manusia, sifat haiwan dan juga tumbuhan dan serta fenomena alam untuk dijadikan tansilan atau perbandingan dengan kehidupan seharian. Dalam budaya Melayu juga, peribahasa sering digunakan untuk menunjukkan nilai murni dan kesopanan. Ia melambangkan kebijaksanaan masyarakat kita dalam mendidik anak muda dengan cara yang lembut dan juga berhemah. Faham ke setakat ni?
Boleh fokus? Boleh. Faham. Okey. Cuba tanya Syafiqah, dia faham tak? Boleh faham tak ni? Adam, kenapa dia Faham, boleh cikgu. faham ke? Adam, Faham, kenapa dia cikgu. tak faham? Dia tanya cikgu. Oh, faham, cikgu. Saya nak baca slide. Okey. Boleh kita ke slide seterusnya? Boleh. Boleh. Okey. Siapa tahu tentang ni? Ni antara contoh-contoh peribahasa yang kita sering gunalah dalam kehidupan seharian. Yang pertama ni, dia tentang apa? Bagai awal dengan tebing. Okey. Siapa tahu apa berdasarkan gambar ni kan, nampak tak apa yang mereka sedang buat? Mereka bekerja sama. Bekerja. Bantu Orang tu saling membantu. Okey. Betul. Dalam ni mereka pelajar ni dia bekerjasama dalam membuat pembersihan dalam kelas mereka. So, jadi peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar ni ialah bagai awal dengan tebing. Maksudnya hubungan yang saling membantu, bekerjasama dan juga memerlukan antara satu sama lain untuk mencapai sesuatu tujuan. Peribahasa ni juga menggambarkan semangat kerjasama dan tolong-menolong. Setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh, cikgu. Okey. Okey, ni peribahasa yang kedua. Apa yang budak tu sedang buat dalam gambar ni, berdasarkan gambar ni? Apa dia pegang? Payung. Bawa payung. Lepas tu apa Ada kena? hujan. Okey, betul. Okey, gambar ni maksud kanak-kanak tu macam hari hujan kan. Kanak-kanak mereka akan sediakan payung, takut nanti mereka kena hujan. Jadi maksudnya sediakan payung sebelum hujan. Peribahasa ni bermaksud membuat persediaan lebih awal sebelum menghadapi sesuatu masalah atau kesukaran. Dia lebih macam kalau kamu peperiksaan kan, apa yang kamu buat sebelum menghadapi peperiksaan? Dan kaji. Ulang kan. Betul. Dan kaji. Betul. Macam tu lah maksudnya sediakan payung sebelum hujan. Boleh faham? Oh. Boleh. Seterusnya, bagai isi dengan kuku. Oh, tu macam saya dengan Syafiqah kan? Ya, kamu Ya. doakan rapat. Inilah dia maksudnya peribahasa bagai isi dengan kuku. Cuba kamu tengok kuku kamu. Isi dengan kuku dia kan sentiasa erat kan? Ya. Macam itulah maksudnya bagai isi dengan kuku, hubungannya rapat, akrab dan tidak dapat dipisahkan. Oh, faham. Faham. Seterusnya, Oh, ni saya tahu. ini apa Wani? Apa kamu faham dengan gambar ni? Bagai pinang di belah dua. Okey. Dua pasangan. Okey, pandai. Ni kan macam gambar ni kan yang macam gambar apa? Berkahwin. Berkahwin. Jadi maksud dia orang berkahwin tu bagai pinang dibelah dua. Dua orang yang sangat serupa atau seiras dari segi rupa paras, wajah atau penampilan. Oh. Macam tu juga kita boleh, yang macam pasangan tu pun macam muka dia hampir sama. Itu pun kita panggilnya bagai pinang dibelah dua. Kecuali macam kembar tu taklah. Tak disenaraikan dalam bagai pinang dibelah dua. Faham. Faham, cikgu. Okey, sebelum kita teruskan aktiviti ni, apa saja yang cikgu peribahasa yang cikgu dah ajar tadi? Yang kita dah belajar sebelum ni. Isi dengan kuku. Dengan Okey, lepas tu? tebing. Bagai pinang Dah dua. Adam, apa lagi Adam? Kenapa senyap je kamu Sediakan hari payung ni? sebelum hujan. Okey, Sediakan payung sebelum betul. hujan.
Okey, sekarang ni kita akan pergi ke aktiviti ni. Sekejap, kamu ada buka Google Classroom kan? Ada. Pergi ke Classwork ataupun bahasa Melayu dia apa ni? Kerja Kerja sekolah. kerja sekolah, pergi dekat tengah ni, yang cikgu tekan ni, butang ni kat sini. Lepas tu ada kamu tengok pengenalan peribahasa dan aktiviti individu. Boleh nampak? Ada. Kejap cikgu. Kejap cikgu. Ni Aktiviti soalan individu. dia. Ada? Nampak tak? Boleh dapat? Ika. Dekat classwork ke? Ya, kat Classwork. Okey. Yang pattern tu kah cikgu? Ya, sekejap. Cikgu explain dulu. Ni soalan dia ada anak dalam ni. Dia ada 6 soalan. Jadi jawab semua soalan ni kerja individu tau. Jadi kamu jawab semua soalan di bawah ni. Dia ada 6. Soal 1, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang kedua, buang yang keruh, ambil yang jernih. Yang ketiga, bagaimana acuan, begitulah kuih. Yang keempat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kelima, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang terakhir adalah masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Apa yang cikgu nak kamu buat ialah, ada kamu tengok link yang cikgu sertakan kat bawah ni? Ya, Ya. ada. Okey. Jadi, cikgu nak kamu cari maksud untuk setiap 6 peribahasa ni dan bagi cikgu juga contoh setiap setiap 6 peribahasa ni. Boleh? Boleh. Okey. Contoh situasi tu contoh ayat ke? Ya, bagi satu ayat. Okey. Oh, Boleh cikgu. Baik, cikgu. Faham? Faham tak? Faham. Boleh faham? Lepas kamu Boleh. tekan link ni. Jadi, bila kamu tekan link ni, dia akan keluar macam ni. Betul tak? betul. Jadi Betul, cikgu. bila kamu nak tulis jawapan tu kan, ada kamu Ya. tengok button yang warna biru tu? Ada. Kenapa saya cikgu? Ya. Saya tak ada button biru tu. Kalau kamu guna apa? Handphone kan? Tablet. Tablet rasanya ataupun kamu ada tengok butang plus dekat tengah tu. Ha? Sekejap Kenapa saya tak boleh? Kamu tak boleh buka ke? Boleh buka tapi saya tak boleh jawab. Saya tak ada butang biru tu. Yang lain dapatkah? Dapat cikgu. Cikgu, Ya. Sabar, cikgu tengok dulu. Cikgu buka guna tab kejap. kejap cikgu. Boleh tak ni? Kenapa saya tak boleh masuk sini? Saya boleh masuk tapi saya tak boleh buat jawapan tu. Apa tak boleh? Yang lain boleh. Sekejap cikgu. Marah saya. Sabar. Tak ada cikgu hide kamu. Sorry cikgu. Tak apa. Sekejap cikgu atur dulu. Boleh bergerak, cikgu. Yang dapat tu dah boleh buat lah. Yang cikgu Okey, tolong Mani sekejap. Cikgu. Kalau saya scan pakai QR ni boleh tak? Oh iyalah kan lupa cikgu. Kalau kamu tak dapat boleh scan je ni QR ni. Kalau cikgu paparkan QR ni kamu boleh nampak Mani? Tak apa cikgu dekat sini ada. Oh okey. Cikgu saya Kamu tengah buat. dapat yang lain kalau dah dapat tu boleh terus buat lah. Nanti cikgu Okey. akan tengok jawapan kamu dekat sini. Okey, cikgu. Mani dah dapat butang jawapan kah? Dapat. Okey, cikgu bagi masa kamu lah untuk siapkan. Okey, kejap tau cikgu. Okey, boleh. Cikgu dah makan? Alhamdulillah, cikgu dah makan tadi. Kamu semua ni dah makan kah? Dah, cikgu. Saya belum makan cikgu. Kenapa tak makan tadi?
Saya tengah diet. Macam diet pula. Ni masih dapat kah? Masih dapat aktif kah? Masuk kelas cikgu ni kalau kamu tak makan. Masih. Kalau kelas cikgu saya sentiasa aktif. Wow. Lain macam kamu ni. Capek cikgu. Boleh ambil masa. Cikgu ada limit masa ke buat ni? Cikgu, saya dah siap. Saya tunggu sekejap. Tunggu kamu semua dah siapkan. Cikgu terus je lah. Okey, cikgu. Okay, kita tunggu Syafiqah dengan Adam lagi. Wani sudah. Bunyi apa tu? Bunyi hujan ke? Bunyi kipas. Cikgu fikir kan bunyi hujan. Cikgu nak ejek saya ke? Tak dah. Cikgu tanya tiba-tiba. Macam bunyi hujan pula yang keluar. Dah, cikgu. Okey, Syafiqah sudah. Kita tunggu Adam pula. Sudah Adam ke kamu masih menaip? Saya masih menaik cikgu. Okey, tak apa cikgu tunggu.
Cikgu sudah. Okey, semua dah jawab, Mak? Dah. Okey, mari kita tengok jawapan. Nak tengok jawapan siapa ni? Cikgu pilih mana-mana je lah. Cikgu pilih. Adam. Tengok Okey. jawapan Adam. Okey, saya tengok jawapan Adam. Yang pertama, menentu buluh biarlah dari rebongnya. Maksudnya, mendidik atau mendidik. Salah cikgu. Saya Tak apa, tak tulis. apa. Kenapa masalah? Mendidik seseorang biarlah dari kecil. Tulis. Okey, tak apa. Salah sikit je ni. Yang penting kamu faham kan? Okey, Betul. contoh dia, ibu bapa mendidik anak mereka untuk menghormati orang yang lebih tua dari kecil. Betul tak jawapan Adam yang pertama? Betul. Okey. Betul. Betul. Okey, maksudnya. Okey, yang kedua ialah buang yang keruh, ambil yang jernih. Maksudnya melupakan perselisihan faham dan memilih jalan damai. Ini ni contoh dia, Adam dan Nabil memilih damai dan melupakan perkara yang menyebabkan perselisihan faham. Betul tak jawapan ni? Sama tak dengan jawapan kamu yang lain? Betul sama cikgu. Okey, yang ketiga pula, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Anak atau budak kecil mudah mencontohi ibu bapa mereka. Contoh, Abu mencontohi tingkah laku ayahnya yang rajin menolong orang. Betul? Sama Betul. tak jawapan kamu dua dengan Adam? Sama. Okey. Yang keempat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sama tak kalau ni dengan bagai aur dengan tebing? Sama. Sama. Kan maksud dia pun sama kan, kerja yang dilakukan bersama. Contohnya dari Adam punya ni, Adam, Nabil dan Fizi saling membantu dalam melakukan kerja sekolah mereka. Jawapan kamu yang lain sama dengan jawapan Adam? Sama cikgu. Sama cikgu. Okey, yang kelima pula, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Maksudnya, jika kita berusaha, maka kita akan dapat jalan keluarnya. Okay, jawapan Syafiqah dengan tu pun, dengan Wani pun betul. Okay, yang keenam, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tidak peduli akan nasihat. Kita tengok jawapan Syafiqah, tidak mengedahkan atau mengingat nasihat tadi diberikan. Okay, ni pun betul. Okey, jawapan Wani pun betul. Okey, jadi semua dah boleh faham lah kan kita punya ni peribahasa hari ni? Faham Boleh. cikgu. Semua dah boleh tahu peribahasa, 6 peribahasa ni. Lepas tu dah boleh cari maksud dan contoh dia. Boleh kita teruskan ke sesi yang seterusnya? Boleh cikgu. Okey. Sekarang ni, Cikgu, ya. saya ada soalan. Betul, nak tanya apa? Kalau peribahasa masuk telinga kanan, itu kan peribahasa dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia dengan curah air ke daun keladi. Sama lah. Lebih kurang je tu. Lebih kurang, sama je. Cuma mungkin dia akan berubah dari segi penggunaan dalam ayat. Faham? Contohlah. Faham. Kalau Ya Wani, ada apa nak tanya? ada apa-apa. Okey. Boleh cikgu teruskan ke pengajaran kita hari ini? Boleh cikgu. Okey. Sekarang cikgu nak kamu teka peribahasa hari ini. Peribahasa yang ni. Apa kamu faham tentang peribahasa gambar pertama ni? Sikit-sikit. Ada dua sili. Ada duit shilling, lepas tu dari kecil sampai yang besar. Apa peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar ni? Lama-lama. Sedikit. Sama jadi bukit. Okey, betul. Maksud dia, kita memula dari kecil akan menjadi besar. Boleh
boleh tak contoh situasi, boleh tak kamu bagi dengan cikgu? Adam boleh bagi tahu cikgu tak apa contoh peribahasa pula. Maaf, contoh situasi. Menabung. Situasi berdasarkan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Situasi menabung cikgu. Kita simpan duit Okey. sikit-sikit. Okey, Lama-lama betul jadi betul. Okey, betul. Betul lah jawapan tu. Jadi kamu faham kan peribahasa yang pertama ni? Faham. Okey. Faham. Okey, yang kedua. apa tu cikgu? Sekejap. Tu peribahasa apa? Peribahasa bekerjasama juga. Apa ya peribahasa tu? Dia macam ni. Cuba cikgu in. Cuba Ber- cikgu bagi clue. Saya tak Ber- boleh tangkap Dia lah ada peribahasa. perkataan bercerai kat situ. Tak kamu Oh, saya tahu. apa tu Wani? Bersatu kita teguh, bercerai kita Oh, roboh. faham. Okey. Berdasarkan gambar ni dia ada kaitan tak? Oh, Kaitan dekat puzzle. Apa yang kamu faham, Syafiqah? Boleh terangkan? Contoh kalau macam mana nak terangkan, kalau kita cantumkan puzzle dia teguh, kalau kita ceraikan puzzle dia roboh. Betul ke cikgu? Tak salah tu. Dia macam Alam. ni. Bersatu kita teguh, bercerai bermaksud dia dalam gambar ni. Dia memberi maksud yang kita tengok kan dia bekerjasama menyelesaikan puzzle ni. Kalau mereka tak nak bekerjasama, jadi puzzle ni takkan menjadi. Jadi dia kena bersatu supaya puzzle ni dapat disiapkan dengan lebih cepat. Cikgu, Faham? baru faham. Yang seterusnya. Ni yang nombor 3 ni. Wani, tahu tak apa peribahasa nombor 3? malu kah? Malu bertanya sesat jalan. Okey, betul. Oh, betul ke? Ya betul. Inilah maksud dia. Kalau macam kamu juga tadi, kalau kamu tak bertanya apa maksud peribahasa dengan cikgu tentang kita belajar tentang apa jenis peribahasa. Kalau kamu tak tanya, kamu kan tak tahu kan jawapannya, betul tak? Ya, betul. Inilah maksud daripada gambar ni. Yang keempat ni, maksud ni dia berkaitan dengan duit. Duit dia dah habis ke? Bukan yang tu. Dia macam kalau kamu pergi ke pasar raya lah, contoh kamu beli barang. Duit kamu tinggal macam 50 tapi harga barang tu 60. Apa yang kamu faham tentang peribahasa tu? Daripada sendiri. Okey, faham. Wow, cepat Wani faham apa yang cikgu bagi tahu. Saya selalu belajar sebelum memulakan pembelajaran. Wah, bagus. Bagus. Bagus jawab. Ni yang cikgu suka ni. Kamu belajar dulu sebelum tu cikgu ajar. Ya, betul. Adam okey? Boleh faham tak apa yang cikgu cakap? Faham. Kenapa cikgu asyik tanya Adam okey ke? Cikgu tak tanya saya. Bukan. Adam dia kan diam. Tadi cikgu takut dia tak faham tu cikgu tanya. Memang pendiam lah dalam kelas, cikgu. Itulah cikgu tanya dia. Okey, boleh kita teruskan yang slide terus? Boleh. Okey. Okey, yang ni yang kelima. Dia kan macam kamu cakap tadi, kamu mesti belajar dari awal. Kalau kamu nak berjaya, berdasarkan situasi ni, apa yang kamu faham?
Sediakan payung sebelum hujan. Salah. Bukan. Kalau Tadi usaha peribahasa tangga yang apa tadi? Usaha Salah. tangga Usaha tangga kejayaan. Okey, Salahkah? betul. Betul. Usaha tangga kejayaan. Maksud dekat dalam gambar ni, kamu tengok. Dia belajar. Buku dia memang banyak untuk mencapai kejayaan. untuk mencapai kejayaan. Gambar ni juga dia ada satu lagi yang kita boleh kaitkan. Hendak si budaya tak hendak si budale. Oh. Macam mana Okey, tu yang cikgu? dia macam ni gambar ni kita belajar dulu. Kalau kita tak belajar, bolehkah kita kalau kita tak belajar langsung? Boleh tak kita jawab soalan dalam peperiksaan? Tak. Kamu yakinkah kalau kamu tak belajar, jawapan kamu dekat peperiksaan nanti maksudnya kamu boleh tak jawab soalan di peperiksaan kalau kamu tak belajar langsung? Tahukah apa Tak. yang dia keluar? Tak. Macam tu lah maksud gambar ni. Kita kena belajar dulu. Malas macam mana sekalipun, kita kena belajar supaya kita dapat mencapai kejayaan. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey. Yang keenam ni cikgu boleh cakap macam dia ni berbincang untuk satu program. Anggapkan dalam gambar ni mereka adalah ahli komuniti sedang membincang satu program. Apa tu peribahasa dia? Maaf cikgu. Sepakat membawa berkat. Dia hampir sama tapi ada satu lagi. Alah, susah lah cikgu. Adam boleh tahu tak? Tak tahu cikgu. Safika? Cuba cikgu pula. Cuba cikgu bagi clue. Cikgu dah bagi tadi. Cikgu dah balik clue. Okey, cikgu bagi clue lah. Perkataan pertama je. Bulat. Oh. Bulat. Apa bentuk bulat manusia kerana mufakat? Okey, betul? Itulah gambar ni. Kenapa Adam awak tak faham ke? Ya. Kalau tak faham ke tanyalah, nanti awak jadi malu bertanya sesat jalan. Ya. Pandai Wani dah guna peribahasa sekarang. Betul. Menggunakan peribahasa dalam situasi. Okey. Ya, terima kasih Cikgu Nabila dah ajar saya. Inilah maksud gambar ni. Macam mereka berbincang satu program. Jadi maksudnya bulat air, bulat air kerana muafakat. Bulat. Air kena membentuk. Cikgu pun dah Bulat tersasul dah. bentuk cikgu. Cikgu pun dah tersasul dah. Banyak sangat mengajar hari ni. Cikgu pun dah berbeli. Okey. Dia macam ni lah. Berbincang satu program. Anggapkan mereka ni ahli tetangga. Macam tu. Boleh faham tak apa yang cikgu... Adam boleh faham ke? Risau cikgu kalau kamu tak faham ni. Saya faham. Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Cikgu. Okey cikgu. Okey. Kita dah nak sampai ke penghujung kelas. Tapi sebelum kita buat aktiviti kefahaman sepanjang kita belajar tadi. Kamu pergi balik ke classwork tadi, boleh? Boleh. Alamak, macam mana ni? Dapat tak? Kejap cikgu. Dapat. Yang mana satu tadi cikgu? Lepas tu kan ada kamu tengok pergi ke tempat yang sama, pergi ke coursework. Lepas tu ni pengenalan peribahasa. Pergi ke kuis pemahaman 1. Okey. Okey, lepas tu arahan dia sini.
kamu tekan link ni dan jawab semua soalan dalam ni. Dalam ni ada 15 soalan ya. Kamu pilih jawapan yang betul berdasarkan pernyataan yang di atas tu. Boleh? Alah, banyaknya soalan. Tak banyak. Sikit je ni. Saya pernah Dia akan keluar macam ni. Sama tak dengan cikgu punya tu? sama. Okey. Cikgu akan ambil masa kamu 5 minit untuk jawab. Cukupkah? Cepat saya nak jawab ni. Okey, cikgu bagi 5 minit cukup? Cukup. Okey, dia boleh mula Cikgu, sekarang. Boleh. Boleh start ke cikgu? Boleh. Kita boleh start. Cikgu bagi masa 5 minit saja jawab. Kalau ada yang dah siap beritahu cikgu ya. Cikgu. Cikgu, saya dah siap. Oh, cepat kamu jawab Betul-betul jawab ke ni? Ya Allah, betul-betul lah cikgu. Kenapa cikgu buruk sangka dengan saya? Itulah tak ada. Saya juga tanya je. Jangan marah. Tengok ni. Macam mana saya tunjuk ni cikgu? Dah siap cikgu. Okay. Good job. Kita tunggu Adam sekejap. Sudah cikgu. Siap. Tak apa. Siapkan dulu. Sudah siap cikgu. Cikgu, maaf ya, cikgu saya dengar. Dapat. Berapa markah? Cikgu monitor dekat sini. Mana ni? Tak keluar pula. Berapa kamu dapat? Semua jawab betul kah? Cikgu tengok Saya sini. dapat 100. Cuba cikgu tengok dekat tu. Saya ada satu Tak apa Syafiqah, nanti kita cuba lagi. Tak apa. Janji kamu boleh faham kan? Sekurang-kurangnya kita belajar benda baru hari ni, betul? Betul. Boleh teruskan ke kuis yang terakhir sebelum kita tu. Okay, buka balik dekat classwork ni. Buka, tekan kamu kuis pemahaman kedua. Boleh? Boleh. Lepas tu, ni macam tadi juga kamu tekankan link ni. Dia akan keluar macam ni. Ni ada 8 soalan ya. 8 peribahasa. Kamu kena matchkan dia dengan dia punya maksud peribahasa. Cikgu bagi masa kamu 5 minit untuk siapkan. Cukup? Ya, kuis pemahaman 2 kan cikgu? Ya, kuis pemahaman 2. Boleh Syafiqah? Cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu siapkan. Okey.
Cikgu, saya dah siap. Okey. Kita tunggu kawan kamu dulu Okey. Ya, cikgu. Okey. Kita tunggu Syafiqah dulu, dia masih menjawab. Siap ya cikgu. Okey, tak apa, ambil masa. Masih ada masa lagi ni. Sudah? Ya, nanti kita tengok. Cikgu tak ada pula dia mark dekat sini. Biasa dia ada. Apalah. Kita teruskan Okey, ni saja apa tu kelas kita hari ni. Okey, sebelum cikgu mengakhiri kelas hari ini, boleh cikgu nak tahu ke apa yang kamu dah belajar hari ini? Apa yang kamu dah dapat? Cara menggunakan bahasa dalam hidup. Apa Syafiqah, suara kamu hilang datang. Cara menggunakan peribahasa mengikut situasi. Okey, yang lain? Apa lagi yang kita dah belajar? Adam? Apa itu peribahasa? Okey, betul. Kita pun dah belajar apa je. Okey. Okey, Wani boleh bagi tahu cikgu ke apa saja peribahasa yang kita dah belajar hari ini? Bagai awal dengan tebing. Lepas tu, bagai isi dengan kuku. Okey. Okey, bagus. Jadi hari ini kamu fahamlah kan apa yang cikgu dah ajar? Faham. Cikgu harap kamu boleh gunalah peribahasa tu dekat luar nanti, atau waktu kamu membuat buat ayat, penulisan, kamu boleh gunakan peribahasa tu dalam penulisan kamu. Boleh. Yes. Sebelum cikgu tutup kelas kita hari ini, kita pergi ke sekali balik. Ada kamu tengok bahagian ni, pengenalan peribahasa, yang paling bawah tu lembaran kerja. Ada. Okey, sekejap cikgu. Yang ni cikgu bagi untuk kerja rumah kamu, dan kamu hantar. Sekejap kamu ni tekan yang ni, open with Google Doc, buka dekat sini. Lepas tu kamu downloadkan pergi ke Microsoft Word. Sekejap dia akan keluar macam ni. Kau nampak ke apa yang cikgu share? Kenapa saya tak ada yang macam cikgu punya? Sekejap. Yang lain boleh nampak ke apa yang cikgu share? Macam ni ke cikgu? Nampak. Ya, lembaran kerja yang cikgu buka tadi. Dah kamu masuk kan? Ada tak kamu tengok ni? Dah, macam mana kamu tekankan sini dekat jawapan ni. Lepas tu kamu masukkan yang apa tu? Kotak pilihan yang ada dekat atas ni. Nampak tak? Anak emas, berat tulang. Kenapa? Kenapa Wani? Kejap cikgu. Saya tak boleh edit tu. Kamu dah tekan Google Doc ke tadi? Buka Google Document. Yang lain dapatkah? Tak dapat. Kejap cikgu, saya try balik. Kalau tak dapat, nanti cikgu bagi dalam WhatsApp group kita, boleh? Boleh? Boleh. Okey. Pastikan ada kamu tengok yang tempat kosong ni, kamu isikan jawapan kamu berdasarkan perkataan yang dah ada dekat atas ni, boleh?
Boleh. Boleh. Dan lepas kamu dah siap ni, kamu savekan Google, savekan dia punya ni. Lepas tu, kamu pergi ke Classroom. Classroom tu balik. Classroom Google Classroom. Kamu tekan yang ni. Nampak tak cikgu yang ni share ni, Google Drive ni? Oh, nampak. Tekan yang ni. Lepas tu ni yang paling atas ni, worksheet submission. Yang ni. Nampak? Nampak. Cikgu tekan, kamu tekan yang ni. Lepas tu kamu hantar jawapan kamu kat sini boleh? Boleh. Minggu depan, esok kita ada kelas lagi kan? Ya. Esok cikgu kita akan bincangkan jawapan dia bersama, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Sekejap. Okey, itu sajalah kelas kita hari ini. Cikgu harap kamu fahamlah apa yang cikgu dah ajar hari ini. Okey? Kita boleh bersurailah. Terima kasih, cikgu. Saya